kami penonton ke masa silam, bagaimana Islam mula bersinar di Borneo. Bagaimana Islam masuk ke Borneo? Islam masuk ke Borneo melalui 3 jalur. Yang pertama melalui Mindanao, yang dilakukan oleh seorang ulama daripada Arab bernama Syarif Kemusuan, dan melalui Mindanao inilah lahir ataupun berkembangnya Islam di kawasan pantai timur Sabah. Episod pengenalan ini memaparkan sedutan lokasi bersejarah yang kami ziarahi dan pengalaman yang kami lalui sepanjang penggambaran di Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam dan Kalimantan. Siri dokumentari ini merakam bahawa manuskrip dan artifak bukan sekadar sisa sebuah kehidupan, tetapi sebuah tamadun hebat yang pernah wujud. Antaranya, Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat yang terletak hanya 3 jam 30 minit dari Kuching melalui jalan darat. Al-Wazir Billah, ini dia Istana Sambas. Bagaimanakah keadaan di dalamnya? Sambas digelar Serambi Mekah, melahirkan ulama besar seperti Ahmad Khatib Sambas dan menjadi pusat tarikat. Ia di bawah kuasa Majapahit sebelum Islam masuk melalui perkahwinan dan diplomasi. Episod ini menyingkap bagaimana pertembungan kuasa dan ilmu membentuk identiti Melayu di Kalimantan Barat. Sambas bukan sekadar kerajaan bertaraf wilayah, malah berpengaruh dalam perdagangan dan politik serantau setanding dengan kerajaan Pontianak. Pontianak muncul di titik paling strategik, persimpangan sungai yang menjadi rebutan lanun, pedagang dan kuasa kolonial. Wahai bumi Kapuas luas terbentang, airmu beralun bersulam gemilang, di muara jauh sejarah terbayang, datanglah Sultan berjiwa tenang. Dari Hadramaut nasabnya suci, Syarif Abdul Rahman nama diberi, membina daulah berasaskan nur ilahi. Ketika Belanda cuba menguasai jalur dagang sungai Kapuas, Syarif Abdul Rahman menandakan wilayahnya dengan dentuman meriam. Dari sungai yang bergolak, bangkit sebuah kesultanan yang berpengaruh. Dalam perjalanan ke Batu Layang, tempat bersemayamnya jasad Sultan Pontianak, kami seolah-olah bertemu jejak legasinya. Identiti bangsa masih jelas terpampang meskipun dipisahkan oleh perjalanan masa dan sempadan politik sebagai sisa sejarah yang tidak pernah terpadam. Di antara pondok yang terbesar di Martapura, Pondok Darussalam. Kesultanan Banjar muncul sebagai pusat ilmu di Kalimantan apabila dakwah dan politik saling bertembung. Hal-hal yang terdahulu, wala dia mengaku di syariah ialah yang menyebut lagi rohaniya di syariah. Dari pengislaman Raja Samudra hingga lahirnya ulama besar seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari, ia menjadi tempat anak muda belajar agama dan mengenal jati diri. Syekh Arsyad Al-Banjari adalah antara sosok yang paling berpengaruh di Kalimantan, malah di Nusantara. Beliau yang berasal daripada lingkungan Istana Banjar ialah ulama besar yang membentuk wajah keilmuan dan dakwah di Kalimantan. Dilahirkan di Martapura pada tahun 1710, beliau menuntut ilmu di Makkah dan Madinah sebelum kembali ke tanah Banjar, mengangkat syiar Islam melalui pengajaran, fatwa dan karya agungnya Sabilal Muhtadin. Ada sabuting yang harus kita ingat, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad.
seluruh umat, menghapus buruk atau jahat, ulun mengajak bagi seluruh umat, mari bersama-sama kita membaca sholawat. Sejarah bukan sekadar catatan, tetapi denyut kehidupan yang terus bergetar. Dokumentari ini membentang peta rohani yang bersilang antara kuasa, budaya dan dakwah. Dari Brunei hingga ke Banjarmasin, kita susun serpihan cahaya yang membentuk wajah Islam di bumi Borneo. Kerana rela ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang warisan dan harapan. Dalam episod seterusnya, bagaimana sebuah kesultanan tua mampu terus berdiri dalam dunia yang sentiasa berubah? Apakah yang sebenarnya dipertahankan? Kuasa, warisan, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu? Maka bermulalah Rehlah Islam di Borneo, sebuah siri dokumentari yang menjejaki sejarah Islam di kepulauan ketiga terbesar dunia. Kami memulakan sebuah perjalanan merentas sempadan bermula dari Sabah menuju ke Brunei, seterusnya ke Sarawak, merentas sempadan Kalimantan, jauh untuk ke Sambas, Pontianak dan akhir sekali Banjarmasin. Tetapi episod ini hanyalah episod pengenalan. Dalam 11 episod seterusnya, kami bawa anda mengembara dari masa kini ke abad silam untuk melihat peradaban manusia di Borneo. Kerana peradaban bukan hanya terletak pada manuskrip, pada bangunan maupun batu, ia terpelihara dalam jiwa yang mewarisinya. Maka bersedialah, kerana rehlah ini bukan sekadar sebuah perjalanan geografi. Rehlah